Jadi silat ni satu ilmu untuk menjaga diri kita, zahir dan batin. Ya, saya yakinlah, kalau nak jaga zahir saja senang. Ya, tu nak jaga hak Tuhan tu. Ya, roh tu kan, tu hak Tuhan tu. Yang tu nak jaga yang susah. Sebab tu Tuhan ciptakan satu jalan, dia putuskan Rasul dia, bawakan jalan tu, iaitu salat. Ya, Barang siapa semayang, tak boleh buat salah Tuhan kata. Betul tak? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau semayang boleh buat salah, kita cari tak mana silap kita. Tang qalbi ke, tang qauli ke, atau ke tang fi'li ke. Ya, kalau kita semayang semua Tuhan terima, tak boleh buat salah. Ya, Tuhan janji dengan kita. Ya, semayang boleh baik segala penyakit. Sakit dengki, kenat, ke busuk hati ke, semua hilang. Pasal kita sembahyang. Kita sembah yang menciptakan sekalian alam. Bukan semayang. Semayang macam China, India tu dia semayang. Dia macam tu. Kita tak. Ya? Kita kena angkat tangan dua-dua. Surrender dengan Tuhan. Ya? Kita nak membesarkan Tuhan yang maha besar. Sebesar-besarnya. Kita tak menyekutukan Allah SWT dengan makhluk yang lain. Kita janji tu. Dan barulah kita nyata semayang aku dari kau. Hidup aku, mati aku, semuanya dari Allah. Kita tak ada apa pun. Kalau nak ikut, tak ada apa sudah. Tak. Tapi Tuhan tu maha pemurah dan pengasih, dia bagilah kat kita. Ya? Sebab bila kita wujud artinya ada, lewat tiada, mustahil tak ada. Wujud, mana ada tu adanya Tuhan. Lawannya tiada, kita ni tak ada, mana boleh? Orang Melayu kata, mana boleh tak ada? Tetap ada. Ni tak ada semua. Yang tak ada pada kita, putra. Ya, ada mata boleh tengok. Nak naik motor belah yang langap television, buta dua-dua mata. Buatlah bagi nampak balik kalau boleh. Tak. Doktor boleh buat tapi mata batu tak boleh melihat. Tak boleh kan? Macam dia kilau tu, dia pakai mata batu sebelah. Dia tak boleh lihat pun. Doktor boleh buat. Doktor ni yang tak boleh buat nyawa je. Ya, dia tak boleh buat. Sebab nyawa tu roh. Ya? Kita bukan hidup dengan nyawa, kita hidup dengan roh. Binatang semua hidup dengan nyawa. Ya? Inilah kita nak belajar macam mana kita nak jadi hamba Allah. Ya? Tuhan janji dengan kita, aku jadi jin manusia untuk menjadi hamba aku. Dia nak jadi hamba Allah. Ya? Jangan jadi hamba jin. Orang silat ni banyak jadi hamba jin. Orang mengaji agama banyakkan jadi hamba malaikat. Dah, dia ada tiga lah. Allazina yu'minuna bil ghaib, Tuhan kata. Bang siapa percaya benarnya ghaib, naklah kamu sembah. Malaikat ghaib, jin ghaib, Tuhan ghaib. Yang mana kita nak sembah? Sebab tu kita kena menafi Tuhan yang batal, kata Tok Ikam, Ibn Ta'ilah. Ya, kita nak mengedarkan Tuhan yang besar. Itu jaga. Saya ada Rasulullah kita jadi kafir dulu, kata Tok Ikam. Kita kafir dulu, kemudian baru Islam. Ya, masalah.